Perhatian orang KL, Putrajaya dan Labuan yang nak beli rumah pertama, permohonan rumah residensi madani dah buka. Jom kami share cara mohon. Residensi madani ni program perumahan mampu milik kategori kos sederhana rendah dekat wilayah Persekutuan KL, Putrajaya dan Labuan. Rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air, saiz minima 750 kaki persegi dan berharga RM200,000 seunit. Buat masa sekarang, permohonan dah buka untuk residensi madani Melo, Presin 19 dan residensi madani Central di Presin 7 Putrajaya. Next, permohonan akan dibuka di Presin 5, Residensi Madani Serunai dan Presin 19 juga, Residensi Madani Cempaka dan Mawar. Sebelum mohon, pastikan anda warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, pendapatan kasar isi rumah tak lebih RM8,000 sebulan, pemohon lahir atau bekerja atau pengundi berdaftar di wilayah persekutuan, mohon rumah pertama sahaja, tak boleh pindah milik atau jual rumah tanpa kebenaran kerajaan selama 10 tahun dan pemohon kena daftar di portal residensi madani. Pastikan cek dulu maklumat projek, pemaju dan tarikh penting permohonan dekat residensimadani.jwp.gov.my. Kalau nak proceed mohon, tekan butang daftar ni. Lepas tu, isi semua butiran dengan lengkap untuk teruskan permohonan. Ingat ya, hati-hati berurusan dengan pihak luar sebab permohonan rumah ni online sahaja. Share dan repost video ni dekat kawan dan family. Okay? Isandra dah explain, jangan lupa follow.